Assalamualaikum. Ni salah seorang yang dah pandai ya. Dah pandai boleh kan? lah. Dah jago masak. Macam mana Cik Nia? Apa rasanya bila belajar keruk-keruk ni? Mula memang teruk lah Cik Nia punya sarap kan. Yang dia kan asa gatal-gatal. Kenapa? Sebab darah jalan. Mula darah tu dah lama tersumbat. Dan bila kita keruk tu, nodus tu, dia pecah. Betul. Bila pecah tu yang rasa gatal tu. Gatal. Lepas tu nengok pada tangan ni tinggal ujung-ujung aja. Dulu teruk ke kebasnya tangan? Dia tertindih kebas. Tak kaki pun gitu. Boleh lah kuat sikit lah kan. Tak adalah macam apa tu, denyut kaki tu kan. Kan alhamdulillah lah, boleh lah tidur. Sebelum ni susah tidur ke macam mana? Ya, sakit. Sakit macam mana? Dia macam menyocok-nyocok. Okey. Sejak dalam 2 minggu buat ni, alhamdulillah lah. Cik Nia suka keruk bahagian mana? Kan ni tapak tangan. Kaki. Tapak kaki tu kan, yang alung ajar tu kan. Itu dulu lah ni Cik Nia buat 2 macam gitu. Fokus yang dekat sini, kat sini. Dekat sini. Kat kepala? Kat kepala buat. Kat tidur buat. Memang tak ada masalah tidur lah. Susah nak tidur. Berbasuh lah kan. Perut buat perut. Perut belum lagi. Tak tahu nak macam mana caranya kan. Lepas ni buat perut pula tu nak beli buku alung. Dapat panduan. Tengok video okey. Video. Okey. Kita lupa. Tak apa, lepas ni ada buku senang. Boleh dapat panduan. Dan satu apa tu, masa buang air kencing, doktor kan ada bagi pil untuk lawas kencing. Tapi Cik Nia tak makan, tapi dia kencing lawas. Cik Nia kaki tapak kaki kan? Sebab tapak kaki ni ada kaitan juga dengan sistem perkumuhan. Memang keruk situ je. Setiap malam lah Cik Nia? Setiap malam. Berapa minit tu sekitar? Setengah jam. Lama juga. Sampai dia macam ada biji-biji kan. Betul. Sampai dia hilang. Tapi yang banyak kat jari-jari kaki. Banyak biji. Ni okey dah. Dulu macam ni kan ketat buat ni kan. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Berbaloi Cik Nia. Walaupun harganya boleh tahan. Yelah kita ikhtiar. Nak ubat tu. Tapi memang kencing memang lawan. Aku ni kenapa banyak nak kencing? Tapi lega lah lepas tu. Lega. Badan dah sering. Cik Nia umur berapa tahun ni? 70. Yang belakang Cik Nia boleh lega lah. Belakang tak sampai lah. Tak apalah nanti yang dah dia senang. Dia ke kiri kan. Itulah nunggu nak beli buku alung tu lah. Yalah, terima kasih banyak Cik Nia. Sama. Ada perubahan. Alhamdulillah. Tu.